Pagi-pagi pergi ke sekolah, singgah sebentar membeli roti. Mari kita dengar sebuah kisah cerita menarik ingin dikongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurhana Rahliah binti Mazlah dari Sekolah Kebangsaan Merlimau. Kod sekolah saya ialah MBA 1022. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah karya oleh Nur Syamisa On di bawah terbitan Anak Muslim yang bertajuk Choco Diva. Buku Choco Diva merupakan sebuah novel remaja yang menceritakan kisah seorang pelajar perempuan yang dikenali sebagai diva kerana sikapnya yang suka menarik perhatian berlebihan dan kadang-kadang mementingkan diri sendiri. Novel ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami dan sesuai untuk pembaca remaja, terutama yang berumur 12 tahun hingga 17 tahun. Ia mengangkat tema persahabatan, salah faham, pengembangan diri dan kepentingan nilai murni dalam kehidupan remaja. Kawan-kawan, cerita ini bermula dengan pengenalan watak utama yang sangat gemar menonjol diri dalam setiap situasi, sama ada di sekolah, di rumah, ataupun bersama rakan-rakan. Sikapnya yang suka berlebihan ini menyebabkan dia sering menjadi tumpuan orang. Namun, tidak semua reaksi diterimanya positif. Rakan-rakannya mula berasa kurang senang dengan kelakuan dan timbul jarak dalam kehidupan persahabatan. Sedih kan? Maka, keadaan ini menimbul konflik emosi yang membuang watak utama merasa perasaan bingung, sedih dan kadang-kadang tersisih. Yang menarik sepanjang novel, pembaca dibawa mengikut perjalanan watak utama yang melalui pelbagai situasi mencabar. Selepas itu, kita mula sedar bahawa sikap mementingkan diri sendiri boleh menjejaskan hubungan dengan orang lain dan menyakiti perasaan rakan-rakan. Novel ini menunjukkan bahawa watak utama perlahan belajar menerima kritikan, membagi tingkah laku dan berusaha meningkatkan persahabatan yang pernah renggang. Sokongan rakan-rakan dan nasihat guru jadi titik tolak perubahan positif dalam diri watak utama. Selain itu, saya suka dengan novel ini kerana bahasa yang digunakan dalam Choco Diva adalah ringkas, menarik dan mudah diikuti oleh pembaca remaja. Seperti kita semua, penulis buku ini berjaya menyampaikan pengajaran moral secara halus melalui peristiwa harian watak utama. Selepas pembacaan saya lihat bahawa novel ini menekankan nilai-nilai penting seperti kejujuran, empati, kesabaran, rasa hormat terhadap orang lain, dan keberanian untuk melakukan kesilapan. Selain itu, novel ini juga mendorong pembaca untuk memahami perasaan orang lain, menghargai persahabatan dan belajar menjadi individu yang lebih matang. Kesimpulannya, Choco Diva bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi juga sumber pendidikan moral bagi remaja. Novel ini sesuai membantu pelajar memahami cabaran hidup remaja, mengawal emosi dan membina hubungan yang positif dengan orang sekeliling. Dengan jalan cerita yang menarik dan watak yang dekat dengan kehidupan sebenar, Choco Diva mampu memberi pengajaran berharga sambil menghibur pembaca. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.